Untuk part 2 ni pula, bila kereta korang dah sampai ke bengkel, korang ada masa 14 hari waktu bekerja untuk submit permohonan klaim korang ni ataupun senang cerita sebagai notifikasi kepada PLAS yang korang akan membuat tuntutan kepada mereka. Minta bengkel sediakan sebut harga pembaikan kereta korang. Yang ni poin paling penting sebelum korang mulakan proses pembaikan. Korang kena bagi tu kat bengkel untuk bengkel ambil gambar sebelum pembaikan, semasa pembaikan, gambar part by part alat ganti kereta korang yang rosak, dan yang terakhir adalah gambar siap kereta. Selepas kereta korang dah siap, korang minta bengkel sediakan invoice dan juga sebut harga tadi untuk korang submit kepada konsesi PLAS. Dokumen-dokumen yang diperlukan pula adalah salinan geran, salinan polisi insurans, salinan polis report, salinan IC dan juga lesen memandu owner kereta, salinan IC dan juga lesen memandu pemandu, resit touch and go, bil pembaikan kenderaan, gambar sebelum aksiden, gambar semasa pembaikan, gambar selepas kereta siap, dan yang terakhir sekali, gambar semasa kejadian. Semua dokumen-dokumen ni korang kena submit secara online di dalam website PLAS. Dan untuk pembayaran pula, korang boleh berurusan terus dengan syarikat konsesi PLAS. Semoga video Abang Jubah kali ni bermanfaat kat korang semua. Macam biasa, yang tak tahu dan tak ada workshop untuk hantar kereta korang buat cash repair, claim insurans ataupun nak naik mesin goyang, boleh datang ke bengkel Abang Jubah, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Like, follow, comment, share. Jumpa lagi. Assalamualaikum.